DC Studios umumkan 7 projek setahun. James Gunn dan Safran daripada DC Studios telah mengkonfirmkan bahawa they have a 6-year plan daripada tahun 2025 sampai 2030 that includes an Avengers style crossover pada tahun 2030 nanti. So goal utama DC Studios adalah untuk menghasilkan 7 projek setiap tahun for the next 5 years daripada 2026 sampai 2030. So dia akan buat 2 live action films, 1 animated film, 2 live action show dan juga 2 animated series. Apakah pendapat anda tentang pengumuman Gunn dan Safran untuk buat 7 projek setahun daripada tahun 2026 sehingga 2030? So aku rasa macam tak ada masalah kot. Benda ni normal lah. Sebelum ni animation tu tak ada sangkut paut ataupun tak ada link dengan live action, either series ataupun filem. So kali ni diorang akan buat everything is connected. Animation yang first yang James Gunn buat pun entertaining, which is Creature Commando. Disebabkan dia punya kejayaan dekat Creature Commando tu lah dia dapat buat all this animation series yang lah standard semua, grade B, grade C, grade D punya. Tengoklah Starfire lah, Superpower kau tengok. Semua Sergeant Rock lah, apalah, semua nama pelik-pelik kan. Tapi itulah, tu memang dia punya specialty. As long as James Gunn ni masih kekalkan dia punya magic dia kan, aku rasa tak ada masalah lah. Kalau nak kata tu macam perlambakan ke banyak ke, aku rasa sebab bila kau dah start, kau masuk je dia 2, 3, 4, 5 lah. Kau tak ada sebab kau nak tarik handbrake ke, nak stop ke, tak ada apa cool down your face ke. Jalan je lah, buat je lah apa yang kau nak, as long as berjaya lah. Mungkin untuk orang yang nak follow rapat tu macam banyak benda nak kena follow, tapi aku rasa okey je sebab dia tempoh masa lah setahun 7 kan. So 7 tu kalau 2 bulan sekali, sebab aku rasa macam tak ada masalah lah. Okey je. Dalam banyak-banyak ni kemungkinan ada yang flop, ada yang okey. So macam Marvel jugalah kan, banyak juga yang flop. Bila kau dah banyak sangat, so banyak team, kau ada benda yang kau takkan boleh kawal jugalah. So get ready for mana yang flop, mana yang tak lah. Nampak macam Rashid macam dia nak kejar Marvel, tapi itulah sebab bila kau dah kau dah bagi tahu, kau dah announce, kau dah set up, so tak ada sebab kau nak lengah-lengah lagi kan. Sebab dia macam ni, kalau contoh macam tahun ni kan, tahun ni ada tahun lepas Creature Commando 1 je, tahun ni ada Superman je tak silap aku. Tahun depan baru ada beberapa kan yang dalam under James Gunn ni lah kan. So bila James Gunn keluarkan sikit pun orang marah kan. Bila kau agak banyak pun orang marah juga. So maknanya kau tak boleh nak puaskan hati semua orang lah. So kalau dia nak buat ni, buat je. Maknanya dia punya ambition dia tu tinggi lah kan. So kalau dia boleh handle, bagus lah. So kita hopefully mostly semua okey lah kan. Mungkin ada juga yang flop. Macam mustahil lah tak ada yang flop. Mesti ada yang 1-2 mesti flop juga lah. Kita tak tahu mana satu lah. Kita dulu expect Penguin macam flop, Penguin top kan, macam tu lah. So kita tunggulah macam mana James Gunn handle semua ni. Apakah pendapat anda? Dia bukan macam MCU di mana kau kena tengok semua in a row baru kau akan faham. Dia lebih macam Star Wars. Dia macam kejap spotlight kat situ, kejap spotlight kat sini. Semua benda dah wujud. It's just shining the spotlight in different things in the DC universe. You know, dan paling penting sekali, James Gunn dia tak announce tarikh terbit sebuah filem until skrip dah siap, until dia dah mula bersedia nak start shooting. Aku rasa kita daripada day one memang puji lah bila James Gunn cakap, you know, kau tak perlu tengok 10 movie untuk enjoy this movie, and semuanya tengah jadi in this same world, macam serentak only at different locations lah macam tu kan. So it is different to the MCU in that sense. So dia tak macam kata restrictive sangat lah apalah. So it's a new way di mana kita boleh enjoy a shared universe lah, so to speak kan. But at the same time, kan aku dah keluar pengumuman, ni lah, here are all these projects. So maybe aku being a bit harsh or maybe nitpicky, tak tahulah whatever you guys want to say, but I don't like this. Sebab lepas kejayaan di MCU and kegagalan MCU, and MCU has been around sampai phase 5 nak masuk phase 6 dah, are we all so stupid that we learn nothing from benda-benda salah yang diorang buat? So we expect DCU ni to be different, and dekat mulut dah cakap it's going to be different, tapi in execution, sorry to say, tapi dia ada bau-bau DCEU sikit tau macam ni. Sebab let's think about this, apa yang kita ada dalam DCU sekarang ni? We just have the flip-flopping between apa yang canon, apa yang tak canon dengan Peacemaker, freaking TV series. And then we have one big success in the Creature Commandos, but make no mistake, itu pun still just a TV series. The first flagship Superman movie ni tak keluar lagi,
And fan reaction pun mix with whatever yang dah keluar sekarang. So why you doing all this stupid announcement? Nak keluar projek itu, ini itu, pasal nak buat 7 benda lah, benda semua. Macam, apa guna dia Marvel, MCU, pave the way, and then tergolek, and then bangun balik, whatever, if we're not gonna learn anything, and kita A, terkejar-kejar juga benda dia orang buat, and B, seolah-olah tak belajar langsung daripada apa yang dia orang buat. So, aku, just macam that, the Shaw universe untuk keluar man lah, aku tak suka betul kau umum-umum benda ni awal sangat, because that tells me a few things that are not good. Number one, you killing yourself. Sebab kau dah bagi orang ada this unrealistic expectations right off the bat. So sekarang ni orang akan, instead of be surprised yang, oh damn, dia nak buat movie yang pasal ni, oh damn, dia nak buat pasal this niche character yang aku suka. Instead, kau dah umum banyak-banyak macam ni, so orang semua tanduk dah keluar dah macam, kita tengok jadi ke tak, banyak, kita tengok jadi ke tak. The perception tu macam jadi negatif. Because the DCU dulu and the later MCU banyak kali macam mengecewakan the fans with this terpaling umum macam-macam dah tu tak deliver tau. So it's orang kata constraint yang tak perlu langsung terjadi pada diri kau, tapi kau buat. That's one thing. The other thing is that bila kau dah umum siap-siap macam ni, at least pada pendapat aku lah, dia dah tunjuk some orang kata lack of sincerity in making those movies ke TV series. Sebab apa? Kau sekarang ni tengah kerja some deadline, some quota, some KPI yang probably the suits, the producers ke executives yang set. Instead of macam individual project, so become some, creative endeavor yang, dah tiba masanya, based on semua benda kita dah bina ni, patut tunjuk Teen Titans. Dah tiba masanya, setelah kita dah satana semua, kita dah establish magic dalam dunia DCU ni, then something memang cun-cun lah masuk time ni. Dia dah jadi tak sincere. So instead of it's a creative decision, kau nak buat sekian-sekian movie ke TV series yang keluar, dia dah jadi macam ni KPI, so mati tak mati tahun tu kena ada kat 7 benda ni. Kalau quality tai pun ni KPI, you kena produce. So this is why I really do not like this thing. I'm not excited seeing all this. I'm disappointed pasal not only are you doing the same things as the MCU, late MCU, you're literally doing the same things as the DCEU. So yeah, hate it. Sekian. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.